Tuan-puan, nak tahu tak rahsia untuk buat untung dengan simpanan emas? Save dan share video ni supaya lebih ramai lagi yang tahu. Dari sudut keuntungan simpanan, tuan-puan, lebih besar saiz emas, lebih tinggi keuntungannya. Ini ada 3 sebab. Yang pertama, tuan-puan, harga per gramnya lebih murah untuk emas dengan belian terus. Yang kedua, tuan-puan, kos gold premiumnya lebih murah per gram. Dan yang ketiga, tuan-puan, spread value lebih nipis untuk emas yang lebih besar. Jika tuan-puan lihat harga emas 10 gram public gold ini, dia akan jual sekitar RM4,715 atau harga per gramnya adalah RM471. 1 kilo public gold ni pula dijual pada harga RM464,523 atau harga per gram adalah RM464. RM7 per gram lebih murah berbanding dengan gold bar 10 gram. Untuk kos gold premium, gold bar 10 gram adalah RM15 untuk 1 keping. Manakala gold bar 1 kilo pula, kos gold premiumnya adalah RM250 atau 0.25 sen untuk 1 gram. Untuk spread value pula, emas saiz di bawah 10 gram adalah 9%. Manakala tuan-puan, untuk 1 kilo adalah 6%. Lebih rendah spread value, lebih cepat tuan-puan akan dapat keuntungan dalam simpanan. Tetapi pilihan saiz emas sebenarnya bergantung kepada matlamat simpanan tuan-puan. Jika tuan-puan punya matlamat adalah cukup dengan gold bar 10 gram saja, simpan gold bar 10 gram adalah lebih baik untuk tuan-puan. Jika matlamat simpanan tuan-puan adalah sebanyak 100 gram, simpan 1 keping gold bar 100 gram macam ni, lebih menguntungkan berbanding dengan 10 keping gold bar 10 gram. Jom tuan-puan, nak mula menabung emas dengan public gold? Jom saya bimbing tuan-puan. Saya adalah dealer aktif public gold di bawah rangkaian Team G100, di bawah mentor Tuan Mak Zulkifli Syafiq. Bimbingan saya adalah percuma. Tuan-puan boleh klik link bio saya. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.